Okey semua, jom kita cuba jawab. Belajar lagi algebra dan seperti biasa, kita akan mulakan dengan asas algebra dahulu, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, itu paling asas lah. Okay, sekarang negatif 8y sama dengan 4. Okey, kita apa? Kita kena tahu dulu negatif 8y ni apa. Negatif 8y ni ialah darab. Sebab apa? Antara nombor dengan huruf ni, 8 dengan y ni, dia tak ada tambah ataupun tolak. Jadi dia darab. Okey, jadi kita pindahlah ni. Jadi darab pindah jadi bahagi. Okey. Bahagi tu nombor tu kat bawah lah. Okey, dan perasan negatif 8, dia tak bertukar. Okey, dapatlah negatif 1/2 guna je kalkulator. Okey. Macam dah kalau yang ni. Negatif 8 tambah y sama dengan 4. Okey. Ini pasal tak 8 dengan y ni dia ada tambah tengah-tengah dia. Jadi dia ni dikira sebagai tolak lah kes ni, sebab negatif 8 tolak. Tolak pindah jadi tambah. Tolak pindah jadi tambah. Dapatlah y sama dengan 4. Tolak 8 pindah jadi tambah 8. Jadi dapatlah y sama dengan 12. Okey. Settle. Okey, lepas tu ini pula. Okey, contoh negatif y per 8 sama dengan 4. Okey, jadi negatif y per 8 sama dengan 4. Jadi kita nak tahu nilai y, kena pindah 8. Bawa sekali dengan negatif ke sebelah. Dapatlah y sama dengan 4 darab dengan negatif 8. Okey, perasan negatif sini pun negatif juga. Okey, tak bertukar. Dapatlah negatif 32. Okey. Okey, baik, ini pula kita cuba ini. 4 sama dengan 8 tambah y. Okey, dia tak kisah y ni kat kiri ke ataupun kat kanan. Yang paling penting y ni sorang-sorang. Jadi kita pindahkan 8. Jadi tambah positif 4. Jadi yang ni tambah 8 pindah jadi tolak 8. By default kalau tak ada simbol ni maksudnya tambah positif Jadi pindah tolak lah. Jadi 4 tolak 8 dapatlah negatif 4 sama dengan y. Okey, settle. Okey, settle pula yang ni pula. Okey, kita cuba ulang kajian ni. Contoh macam 4 tolak y sama dengan 8. Okey, macam ni pula. Okey, beza sini sebab dia 4 tolak y sama dengan 8. Okey, jadi kita buat apa? Okey, kita kena tahu ni negatif 1. Okey, ni negatif 1 dan jadi seperti biasalah. Kalau untuk ni khas untuk negatif Kalau negatif, contoh macam negatif y, ni maksudnya negatif 1y. Okey, jadi bila kita pindah, negatif ni kekal masih ada, negatif 1y. Jadi 8 tambah 4, positif 4 pindah jadi tolak 4 lah. Jadi dapat 4. Okey, lepas tu kita masih kena pindahkan negatif 1 ni. Sebab yang kita kena pastikan dia jadi y sahaja, positif y sahaja. Okey, jadi pindah. Jadi 4 bahagi negatif 1 dapatlah y sama dengan negatif 4. Okey, settle. Okey, baik. Kita pergi ke contoh yang lain. Contoh macam 4 tolak 2y sama dengan 8. Okey, jadi macam dia lebih kurang macam ni. Cumanya ini ada nombor dia 2. Okey. Jadi kita macam biasa tambah tolak, jumpa darab bahagi. Kita pindah tambah tolak dahulu. Okey, ni pun konsep yang sama. Jadi sebab sini tambah sini tolak. Sini tambah, sini darab. Sini darab. Okey, jadi kita pindahlah tambah dulu. Jadi dapatlah negatif 2 y sama dengan 8 tambah 4 pindah jadi tolak 4. 8 tolak 4 dapatlah 4. Negatif 2y. Lepas tu pindah apa? Pindah negatif 2. Negatif 2y ni ialah darab. Jadi pindah jadi bahagi. Dapatlah negatif 2. Okey? Senang sahaja. Okey, lepas tu konsep yang sama juga. Contoh macam ni. Contoh macam 1/2 tolak 2y sama dengan 8. Okey, yang ni pecahan ni. Okey, pecahan ni dikira sebagai tambah sebab sini positif Ini pula darab sebab negatif 2y. Okey, jadi pindah apa dulu? Tambah tolak, jumpa darab bahagi. Pindah tambah tolak dahulu. Okey, jadi dapatlah negatif 2y sama 8 tolak 1/2. Jadi dapatlah negatif 2y sama dengan negatif 15/2. Okey, betul kita pindahlah ni pula negatif 2 ke sebelah. Dapatlah y sama dengan
negatif 15/2 bahagi, buat macam ni senang. Negatif 2 pindah jadi bahagi negatif 2. Jadi guna kalkulator terus kita akan dapat negatif 15/4. Okay, settle. Okay, lepas tu macam mana pula kalau dia begini? Okay, sekejap. Okay, macam mana pula kalau dia macam ni? Itu 2y per 3 tambah 1/2 sama dengan 8. Macam ni tak? Okay, ni sini kita dikira darab sebab 2y ni darab, ini bahagi sebab y per 3 tu bahagi. Sini dikira tambah. Jadi ni kalau tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah tambah tolak dahulu. Jadi pindah dari ini dapatlah 2y per 3 sama dengan 8 tambah 1/2, positif 1/2 pindah jadi tolak 1/2. Okay, dapatlah 15/2. Okay, dapatlah 2y per 3. Okay, lepas tu kita buat apa? Pindah bawah dahulu ni atas, dapatlah 2y sama dengan 15/2 darab dengan 3. Okay, dapatlah sini dapat 45/2. Okay, lepas tu kita buat apa? Pindah 2 ni pula ke sebelah, dapatlah y sama dengan 45/2 bahagi 2. Okay, dapatlah y sama dengan 45/4. Guna je kalkulator. Okay, faham? Okay, macam mana kalau macam ni? Okay, macam mana kalau macam 2y tambah 1/3 sama dengan 8. Macam ni buat. Okay, jadi ini ialah seketul pecahan sebab hujung ke hujung ada garis. Jadi pindah bawah dahulu. Dia dapatlah 2y tambah 1 sama dengan 8 darab dengan 3. Okay, jadi salin balik ni. 8 darab 3 dapatlah 24. Okay, lepas tu pindah. Okay, tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah tambah tolak dahulu. Okay, jadi pindah dapatlah 2y sama dengan 24 tambah 1 pindah jadi tolak 1, dapatlah 23. Okay, lepas tu pindah 2 pula. 2 dekat darab pindah jadi bahagi. Okay, inilah dia. Kalau tekan kalkulator pun inilah pecahan termudah dia. Okay. Okay, baik. Lepas tu apa lagi? Apa ya? Tak ada idea pula. Okay. Apa lagi? Okay. Okay, itu saja. Rasa tak ada apa-apa dah nak terang untuk kelas kita hari ni. Okay, jumpa lagi kelas kita insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak kelas boleh PM. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.